Alright guys, lubang seterusnya, lubang 11 lah. Saya belanja juga lubang ni sebab lubang ni best. Dia sebenarnya short par 4 guys. Kalau T-box biru 311 je. Tapi saya sekarang berada di T-box putih sebenarnya. Walaupun hari ni T-box biru diletak di T-box putih lah. So bonus untuk saya 293 saja guys. Indeks 16 par 4 guys. So nak main lubang ni dia ada satu slope di bawah fairway, iaitu slope tu di rough. Jadi kita nak make sure bola berada di fairway. So direction saya akan ada di bunker sebelah kiri yang kita nampak di fairway tu. In fact saya tag saja bunker yang belakang dia sebab saya berada di T-box depan sekarang. Okey. Harap-harap bola saya baik berada di atas fairway. Pukulan driver yang pertama di kuarter permai hari ini guys. Alright. One good shot. Manis-manis satu. One good shot. Okay, straight. Kita tengok apa jadi. Alright, ada? Alright guys, pemandangan dari tengah fairway ke kanan saya ni T-box. Sebelah kanan ni banyak pokok-pokok besar guys. So dinasihatkan jangan bermain di bawah pokok. So sebelah kanan pun ada pokok-pokok lagi, ada slope ke bawah, rough juga. So landing di sini adalah yang terbaik. Bola saya sebelum bunker. So distance lebih kurang 50 meter je. So saya harap skor kali ni baik. Dapatkan birdie untuk anda guys, yang pertama. Alright. Ni bunker guys. Bunker ni dah tak jauh pun. Saya ingat dalam 30 meter, 40 meter. Bola saya sikit rough sebelum bunker menurun ke bawah. Kita tengok apa jadi dengan pukulan saya selepas ini. Bola sedikit di rough, tapi rough dia masih tidak berbahaya. Tapi susahnya sebab kaki saya bola di bawah kaki guys. Jadi distance lebih kurang 60 So kita tengok saya boleh chip dengan baik. Saya gunakan 60 degree. Yang penting di sini direction yang baik. Nak landing bola di tengah pin, kemudian roll kepada pin. Complete. One good shot. Ngam. Yes lah. Good lah. Oh, kita tengok apa jadi. Macam dekat dengan pin dari sini. Right. Okay, ini view green lah. Sebelah kiri ada bunker yang luas. Di kota permai ni terkenal dengan dinding bunker yang ada kayu-kayan. Macam ni. Memang dia punya signature. Okay. Green melonjong dari depan ke belakang. Hari ni pin di belakang. Bola saya lebih kurang 5 kaki daripada pin ke 6 kaki macam tu. Kita tengok boleh tak saya putt for birdie untuk kali yang pertama di sini guys. Alright guys, birdie putt saya. Saya tengok. Ambil kanan tapi dia uphill ke apa? Uphill. Uphill sikit. Kanan luar. Kanan luar saja firm masuk. Kita try Kanan luar firm. Kadang-kadang suruh firm tapi bila pukul tak firm. Aduh, hai. Ni KD ni cerita lah ni. Okey dia Okay. Kita tengok boleh tak dapat birdie yang pertama. Uphill putt kalau ikut logiknya senang guys. Tapi kalau tak menjadi, tak juga kan. So kita tengok uphill putt kanan dalam sahaja kanan dalam. So kita set up dengan baik insya-Allah. Boleh tak saya putt dengan sempurna. Okay, come on, one good putt. Manis-manis satu. Alamak, sikit lagi tak cukup. Uphill lah, Lid. Kuat lah sikit. Okey, pas saja guys. Cubaan pertama. Manis-manis jengke, datangkan berita.